Assalamualaikum, apa khabar semua? Ya, Alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam edisi Keluar 3 Hari. Dan kali ini kita berada di Masjid As-Safwan, Teluk Gong, Pekalan Balak, Melaka. Dan sepatutnya sampai hari Khamis, saya sampai hari lewat sikit. Saya sampai hari Ailah dari. Alhamdulillah, inilah ada suasana di sini. Alhamdulillah dah selesai untuk ayat terakhir ni. Dan kali ni rata-rata yang sampai semua konvoi lah. Naik motosikal berkuasa tinggi. Best lah, ramai yang datang konvoi. Seronok kat sini. InsyaAllah ada lagi nanti boleh join-join juga, InsyaAllah. Dengan satu cara, satu jalan. Tidak kira siapa pun dia, orang kaya, orang miskin, terpelajar, berkebun, raja-raja, rakyat biasa, datang ke dunia hanya dengan satu cara, satu jalan, yaitu dengan jalan ke akhirat. Dan perginya manusia dari dunia ini juga, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan yang dimulai Allah SWT, hanya dengan satu cara, satu jalan, yaitu dengan jalan kematian. Tuan-tuan yang mulia, pagi Ahad macam ni tuan-tuan, hari cuti, perkara yang paling sedap kita buat ialah tidur, tuan-tuan. Inilah perkara yang paling sedap yang kita buat. Tidur ni tuan-tuan punya tinggi, amalan tidur ni, sehingga orang panggil tidur ni amalan ikhlas. Sebab apa tuan, bila jarang orang riak tidur, tuan. Solat mungkin riak, puasa boleh jadi riak, tapi tidur ni ikhlas, tuan-tuan. Ya, Alhamdulillah tadi selesailah sudah orang kata sedikit majlis ilmu dengan ustaz tadi kat dalam masjid. Alhamdulillah, dan depan je masjid As-Safwan tu, ni dia, ada pantai yang sangat cantik. Maklumlah Pekalan Balak ni tempat orang duk mandi-manda juga, dan ada deretan homestay yang sangat banyak. Boleh lah mai lepak-lepak kat sini kalau berhujung minggu pun sesuai juga, bawa family kita mai kat sini. Cantik lah. Seronok. Dan kali ni kena sikit lah aku hari ni. Keluar tak sampai sehari. Sekejap je sebab saya ada tugasan sikit sebelum ni. Lepas tu yang kita mai cuba hadirkan diri juga untuk datang ke Relah kali ni di Melaka ni. Memang best tempat ni. Jom kita payung sikit. Ni toke cincin dan batu permata. Ni abang kita, mana-mana pun ada. Mau beli perfume, cincin, semua ada. Nampak? Ni apa ni? Kasturi kijang asli. Kasturi kijang asli ya. Kasturi ada, kijang mana? Kasturi kijang ada, kijang ada. Kijang ada. Wih, kijang. Kalau tadi kita ada di Pekalan Balak, Masjid As-Safwan, Teluk Gong, dan sekarang ni saya ada dekat ni dah, kuih bakar homemade Melaka. Kita pernah shoot dulu tempat ni sekali, tapi kali ni kita datang, kita nak beli kuih sebab kita singgah balik daripada Relah tu, kita singgah lah dekat sini. Kita tengok kuih bakar Melaka dia kat sini memang sedap. Kalau siapa lalu sini confirm kena beli. Mari. Ni dia kuih bakar homemade Melaka. Dia lain sikit. Dia duduk dalam kotak cantik ni. Boleh? Macam gitu je potong dia. Cukup ke 3 biji? Cukup lah kot Pelak. Ni yang tepi tu pengasah dia tu. Yang ni pengasah dia. Ini pengasah dia. Yang ni kuih dia. Baik, kuih pun dah dapat dah.
Lepas ni kita nak teruskan perjalanan balik ke Putrajaya. Kita balik ke jalan belakang, tengok mana singgah tempat singgah cantik-cantik, sempoi-sempoi boleh makan ke apa, kita singgah nanti. Dia macam biasalah vlog keluar 3 hari ni, dia ikut juga Relah tu. Tapi macam saya ikut ustaz saya tu, nanti ustaz mesti marah tu. Kan, ikut ustaz saja. Tak apa, janji kita ikut je pelan-pelan, insya-Allah. Mana tahu satu hari nanti kok saya boleh tarik ramai lagi nak ikut saya nanti untuk join Relah, insya-Allah. Kita keluar ride tu, kita singgah nanti, insya-Allah. Okey, jom kita pergi cari tempat makan sempoi. Mari. Cendol tinggi Apa beza cendol tinggi dengan cendol lain? Dia homemade, dia kata sendiri. Oh. Santan fresh. Santan. Ada apa biasa? Kacang. Kacang. Dan di sini dia ais kisar. Oh. Kacang kan? Ya. Yeah. Ya, alhamdulillah. Ride itu sampai dekat satu tempat ni. Dekat Linggi. Dekat Linggi dia ada satu nama kedai dia ni Cendol Linggi. Tepi jalan kita singgah asal dia punya cendol yang habis. Sebab dia kata homemade. Tapi tak rasa dia punya pandan tu. Cendol dia gemuk-gemuk ni. Oh. Oh, cendol dah tu. Oh, gemuk-gemuk cendol dah. Lemak elok. Panas-panas naik motor kan. Singgah makan cendol yang sedap lah. Baik, sambil-sambil tu saya ada ambil nasi dengan asam pedas ikan kembung juga. Dan toket kedai bagi daging korban bakar. Oh, baik lah. Menghilangkan dahaga betul ya. Panas-panas kena. Radu mat. Tak payah jatuh lah ni. Balik dari beli kuih bakar tadi. Masa tahu duit balik dari Relah dekat Teluk Gong tu, singgah kuih bakar tak. Dapat kuih bakar 4 biji. Kita main singgah makan tengah hari dekat Linggi pula. Oh, baik. Jom kita rasa dia punya nasi dengan asam pedas dia pula. Sikit-sikit kita rasa dia kuat asam pedas tu. Sebab asam pedas selalu tapi makan kat Melaka. Ni dah ada sepadan Melaka dengan apa? Dengan Negeri Sembilan. Boleh tahan keluar dah. Likat pekat-pekat elok. Nasi elok. Bang jadi. Dari korban buat kenduri. Ada? Korban lah. Rasa macam sate-sate sikit. Nak rasa ada ikan pula. Sebab yang ni dekat dengan laut kan, rasa ada ikan ni orang.
Ikan dia fresh. Tadi ada juga ikan asam pedas ikan sekap, tapi kita ambil asam pedas ikan kembung. Tak nak asal isi ikan ni, fresh atau tak fresh. Isi ikan fresh tu. Baik lah. Maklumlah naik motor dia, angin masuk telinga dia jadi macam tak apa nak dengar sangat. Pokok-pokok sikit. Tak apa pedas sangat. Kalau pedas sangat macam kat Melaka tu dia berdesing tu. Nak makan tu. Yang ni just nice. Bendi dia pun comel nampak. Right, semua orang ajak hampa keluar apa tak mau. Ajak keluar 3 hari pergi Melaka tak mau, apa pun tak mau. Ramai yang lain tapi saya keluar. Macam saya cakap tadi ya, tak sampai sehari pun. Dan saya ingat main nak jumpa Caca balik lah. Caca lagi awal dia cabut. Tak apalah, masing-masing ada apa kerja. Mana sampai kita buat, InsyaAllah. Ikan dia baik lah. Tu isi ikan dia tu. Siapa yang naik motor lalu ikut apa Linggi ni, lalu nak pergi Melaka ke apa disen lah, tinggallah channel Linggi ni. Kedai belakang tu sana ada juga ramai orang, tapi saya tak mahu saya singgah kedai orang, tak apa ada orang sangat. Senang kena buat video, tak ada siapa nak marah. Tak apa. Yang ada orang duk tengok, segan lah. Segan lah nak makan. Orang duk tengok kita. Segan-segan tutup nasi 4 pinggan. Mana nak cari yang band ni pula ni? Comel-comel band ni dah apa? Bunga kantan, favourite. Saya kalau makan ada bunga kantan, saya telan bunga kantan tu. Makan tengah yang sangat simple lah. Asam pedas, cendol nasi sepinggan. Boleh layan lah. Okey, nak cerita sikit pasal Relah ni. Yang ni banyak tempat lagi lepas ni insyaAllah. Dan Caca dia akan selalu update lah kat mana ada program Relah. Lepas ni siapa nak join, boleh contact Caca juga. Dan kita ada juga letak nombor telefon kat bawah tu, InsyaAllah. Dan satu lagi, hampa nak ajak Raib pergi makan kat mana-mana tu, bagi tahu lah. Saya join lah. Saya motor saya kecil lah, tapi boleh lah ni ikut hampa tu, InsyaAllah. Sampai Linggi, singgah dekat cendol Linggi ni. Asam pedas sedap, cendol ada sedap. Alhamdulillah. Allah sedap.